menambahkan jumlah menggoreng. Dulu tadi masuk 2 kg, so masuk 1 kg setengah. So faktor dia ada banyak sebenarnya. Dia lebih kurang, ni faktor-faktor dia lah. Tapi prinsip Jadi ni, kalau apa isu ha, kurang apa tak cukup defrost. tak cukup defrost. Boleh juga. Tapi corrective action ni dah merujuk kepada tindakan yang kita perlu buat tadi tu. Boleh juga tadi tak cukup defrost. Tapi sebenarnya ada company yang memang goreng ayam memang beku-beku punya. Tapi dia goreng pada pressure dan temperature yang tinggi. So ayam tu masak walaupun dia beku waktu mula. Ada juga. Tapi apa pun kena ada validation lah kepada kita punya set tu. Tapi tadi defrost tu kena defrost betul-betul lah. Tapi memang ada company yang memang goreng ayam yang beku. Tapi at the end of the day, ayam tu masak lah. Tapi kena ada dia punya ni lah, critical limit tu. Okay. Dia bergantung tadi. Okay, boleh je. Tapi kalau ayam tak masak tadi, dia berbalik semula kepada corrective action adalah reject. Reject ayam tersebut yang tak masak tu. Okay, reject. Ada company yang, ada produk yang memang tak boleh double cook. Bila kita goreng, tak masak. Bila kita goreng sekali, tak dapat texture yang sama. So, kita reject lah. Ada juga. Dia bergantung lah. Okay. Ataupun terlebih goreng. Terlebih goreng, satu lagi. Tadi pun satu isu juga. Okay. Okay, faham untuk prinsip yang kelima? Okay. So, kita pergi kepada prinsip yang keenam, iaitu pengesahan. Okay, ni nak mengesahkan yang kat sini ni. Yang kat sini ni. Berbalik semula kepada 4. Macam mana saya nak memastikan suhu, masa dan saya suhu dan masa waktu konteks tadi. Suhu dan masa ini tepat. Kita buat apa? Apa kita perlu buat untuk memastikan suhu dan masa ini tepat? Macam mana kita nak buat? What? Ini berbalik semula kepada apa? Calibration tadi. Calibration. Okay. Calibration. Maksudnya alat pengukuran tadi. Temperature. Gauge tadi. Okay, calibration lah. So, untuk memastikan yang ini telah dilakukan dan tepatlah masa. Saya kata kalau betul ke saya goreng 30 minit, timer tu betul ke 30 minit? Ke short nanti 25 contohnya. Timer tu pun kita perlu sahkan dia punya ketepatan lah. Okay. Tapi ada company yang memang pakai timer tu dia dah set by machine. Tapi isu dia adalah betul ke machine tu timer dia betul? Contoh kalau kita kata kita goreng, betul ke dia goreng suhu, contohnya masa 30 minit. Takut nanti dia dah auto off pada pada masa, contohnya 20 minit dah off dah. Dah automatic off. Dah automatic release the pressure. Itu pun isu yang kena check jugalah. Tapi ni berbalik semula pada calibration. Okay. How? How I want to make sure yang diorang ni buat checking cara yang betul. So kita perlu buat apa kat sini? Training. Ni kita panggil principal verification. Okay, training. Lepas tu kita kata apa? Internal audit. Kita boleh buat juga. Internal audit. Okay, kita boleh buat apa lagi satu? Verification. Kita buat pengesahan. Spot check. Ini antaranya lah yang kita boleh buat. Untuk mengesahkan bahawa yang dilakukan ni betul mengikut kita punya perancangan. Okay. Itu kita panggil sebagai verification. Sama juga, frekuensi macam mana betul saya kata 3 jam sekali, 2 jam sekali, pagi, petang. So, kita check apa? Check record. Check CCP record lah. Kat sini. Okay. And then record yang berkaitan dengan yang kita buat ni lah. Contoh, kita ada lah record calibration, training, semua ni. Okay. So, audit punya report. Okay. So, kita ada juga macam calibration. So ini yang dimasukkan dengan prinsip yang nombor 7. So kita kena tentukan rekod berapa lama, rekod apa yang kita perlu ada untuk nak memastikan CCP ni dapat dipenuhi lah mengikut prinsip 1 sampai 7. Okay, ada nak terangkan tak lagi lebih lanjut untuk this part? Konsep dia macam mana? Yang apa ni yang semak yang buat rekod ni Ah, ah, bukan staff biasa. boleh je staff biasa, cuma kita kena bagi training. Tapi boleh jadi dia tipu lah. Boleh jadi QC, boleh jadi production, boleh jadi supervisor, boleh je. Siapa-siapa pun tak apa. Janji, Bukan kena bila ada tadi. maksud saya bila dia buat rekod sendiri kita tak apa macam kita kan contoh audit jarang datang kan. Bila datang dia nak tengok rekod je. Tapi staff tu boleh dia olok-olok lah dia punya rekod tu kan.
Sebab tu kena ada pengesahan tu disemak, di record oleh siapa, disahkan oleh siapa. Uh, Pengesahan tu verification lah. Sama ada boleh buat apa? Spot check, internal audit. Lepas tu kita boleh buat juga check CCP. Ini antara verification yang kita boleh buat lah. Satu lagi boleh buat juga. Contohnya macam interview. Boleh juga. Kalau company ada CCTV, saya tengok CCTV. Betul ke you record setiap 3 jam? Itu pun boleh juga. Pengesahan juga tu. Ini kita Oh, panggil verification. Faham eh? Pengesahan. okay. Dapat tak dia punya maksud? Macam ni lah konsep dia. Let's say macam, contohnya macam saya kata COVID-19 kan? COVID-19, cara nak elakkan orang mati adalah kita kata vaccination lah. Pengesahan tu, vaccination tu adalah dekat prinsip ni lah, monitoring tu. What vaccination, how we inject lah semua orang. Dan kekerapan adalah sekali satu orang kena dapat 2 dos. Siapa? Rakyat lah. Verification kepada perancangan ni. Contohnya macam mana saya nak pastikan yang dicocok tu dapat 2 dos. Contoh kita kata kita buat apa? Macam mana kita nak mengesahkan orang yang kita cocok tu dapat 2 dos. Pengesahan lah tu kita panggil verification. So contoh sebelum saya cocok you, okay, saya tunjuk dekat you. Okay Encik ni 3 ml. So saya cocok kat you. Lepas tu saya tunjuk lagi sekali. Encik tak ada dah habis saya 3 ml saya dah cocok kat you. Okay, so itu kita panggil sebagai pengesahan kepada aktiviti vaccination tersebut. Sebab apa ini berlaku? Sebab dulu kan ada orang yang kena cocok last time. Lepas tu apa jadi? Ada yang terlepas cocok. So sebab apa? Kita dah rancang dah orang kena cocok. Tapi pengesahan tu tak dibuat. Sebab tu dia ada buat macam tunjuk sebelum dengan selepas. Itu kira sebagai kaedah pengesahan verification tu. Okay, faham tak tu? Okay. Okay, faham tak? Nak terangkan lagi tak maksud verification, pengesahan kepada apa yang you rancang. So, apa yang you rancang nak pastikan dia dibuat, kita kena buat pengesahan. Itu maksud dia. Okay. 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 Nak terangkan lebih lanjut tentang verification. Verification ni membawa masuk what tu lah. Dia merujuk kepada what, how, when. Frekuensi ni sebenarnya when. Tapi tak tahu kenapa dia letak frekuensi. Senang ingat when sebenarnya. What, how, when, and who. 4W lah. 3W, 1H. Senang sikit nak ingat. Okay. 3 wife, 1 husband. Senang nak ingat lah. Okay. Macam tu. Okay, dia punya konsep. Okay, okay. So, macam mana nak mengesahkan apa yang kita rancang ini? Kaedah pemantauan yang kita rancang ni dilakukan dengan betul. Dia macam lah. Temperature mesti tepat. Calibration. How you do? You pastikan orang tu buat. Contohnya macam mana nak pastikan dia buat tepat melalui kaedah training, latihan tadi tu. Saya ajar dia, saya buat training kat dia. Lepas tu saya buat training, saya buat penilaian. Lepas saya bagi training. Kekerapan, macam mana nak pastikan betul ke dia check setiap 3 jam, setiap sejam. Kita check dia punya record. Kita check dia punya, kita buat interview kepada dia. Berapa lama, berapa jam dia check. Itu pun boleh jugalah. Okay, and then, who, siapa yang menyemak tersebut. Betul ke orang ni yang pergi check? Bukannya, sepatutnya A pergi check, bukan B. So A tu, nak pastikan A tu check. Macam mana kita nak mengesahkan. So kita check lah record dia. Kita interview lah dia. Bukannya anak buah dia yang tulis. Rupanya dia yang tulis. Betul lah. Okay. So and then pergi pada prinsip yang tujuh iaitu record. Okay, ada soalan tak untuk bahagian hazard plan summary ni? Iaitu prinsip 3, 4, 5, 6, 7 lah. Panjang sikit lah untuk plan. Tapi ini yang kritikal lah. 3 table tadi tu. 3 table. Hazard analysis, raw material, worksheet untuk proses, hazard plan summary. So 3 ni penting dalam sistem HACCP untuk kita nak memenuhi kita punya prinsip 1 sampai prinsip yang ke-7. Okay, ada soalan? So far, ada nak tunjuk lagi? Saya nak tanya, Ah, untuk yang monitor tu kan, dia macam kalau contoh kan dia check setiap hari, dia memang akan QC je ke yang check? Ke boleh macam hari ni QC, esok tak ada. supervisor boleh Boleh supervisor. Cuma kena ada apa ni? Kena ada latihan kepada orang yang nak check tu. Tapi ikut kebiasaannya, semua nak tai chi kat QC. Faham tak? Betul tak? Ya kot.
Semua betul. Normal pergi kilang mana-mana pun semua QC. Tak semestinya orang yang bekerja dekat bahagian tersebut dia yang kena check. Cuma kita kena bagi kat dia latihan macam mana kita nak check benda tu. Boleh je, tak ada masalah. So siapa-siapa pun tak apa sebenarnya. So dalam standard ni tak ada. Tapi dalam tapi dalam certain standard macam kosmetik dia ada part dia kata QC kena independent. Kalau macam tu lah. Tapi dalam makanan ni tak ada. Tak sebutkan pasal